Halo kawan, ini apa benda? Kenapa nampak macam pelik-pelik? Dia nampak seperti plier, cutter atau crimper? Ya, betul. Sebenarnya dia all in one. Okey. Ini plier, sini boleh cut. Itu wayar, sini boleh buat grip. Tetapi ini dia boleh sekali test pen punya function. Dan dia lagi banyak function. Ini pun sama, dia lagi banyak lubang. Dan dua test pen. Sebenarnya dia boleh ambil keluar. Okey, dia baik ke tak baik? Saya akan tunjukkan. Semasa dia kena neutral, lampu akan nyala lagi kuat. Ini live. Okay. Neutral, live, lampu merah. Boleh potong kabel dengan sempurna. Boleh cut wayar atau potong pun boleh. Guna ini. Okey. Tengok dia akan apa terjadi. Sudah buka. Hilangkan ini. Hilangkan ini. Kami mau main ini grip pun boleh. Korang tengok baik-baik. Okey. Ini tekan saja. Tekan saja. Tekan saja. Tekan saja. Jadi ini terminal grip. Sudah buat. Okey. Walaupun saya main ini terminal grip, ini jenis yang terus masuk. Okey, terus masuk. Okay. Tekan dengan kuat. Tekan dengan kuat. Okey. Jadi setelah tekan, dia sudah ketat. Jadi memang bagus. Wayar masuk. Pakai. Boleh potong kelas punya barang.